Tapi kita orang rasa tester tu. Oh, tester. Tester tu daging salai apa. Bermimpi-mimpi makan. Macam teringat. Saya suka. Tadi dalam kecoh-kecoh Dia tenang. Dia tenang, relax. Dia layan tu. Kita dah sidai dia berapa banyak kali pun dia dah tak apa, tenang je. Muka masih okey. So dia okey lah. Dia macam senyum, macam karakteristik macam tu lah kan kita yang nak as a perlu vlog kan, manager. diperlukan. So tak rasa pressure lah. Macam dia tunggu, dia relax. Santai je. Tak kira masa, walaupun seketika, percayalah engkau di hatiku. So for me, firstly penat senyum sikit lah. Tapi dalam penat tu sangat happy sebab dapat jumpa semua orang. Yang dah lama tak kenal jumpa dengan pun. family ni, kenal dengan family member ni, like everyone, like menyatukan semua. I think that for us rasanya smooth je. Smooth. And then dia macam even if ada any changes ni on the spot pun dia macam still smooth je. So I think for us okay. Yeah. So parking atas semua. Walaupun macam sekejap je kita orang dekat dengan atas orang sekejap kan. je. Tapi very helpful lah. Everyone macam tahu apa Apa yang perlu dibuat. yang perlu dibuat. So, semua orang tahu job masing-masing. Everything is clear. Yeah. 2 stars. Ingat kenduri. Ingat rumah Abang Jamil. Bye. Bye.